Pagi ni saya pergi jalan-jalan sama anak saya. Pergi ke mall lah. Lama sangat kat rumah boring. So ni teman saya ni. Kalau dia dengan saya memang pergi jalan makan. Kalau saya seorang yang tak keluar guys. So kita breakfast, nanti kita share apa menu dia ya. Jom. Mana tempat tu? Kat sini. Dekat Mega Mall atau Parkson lah, paling famous. So kedai ni okey juga guys. So kita cuba pertama kali. So dia ada ni. Saya nak makan nasi sebab dah nak tengah hari. Saya cuma order mie sajalah. So dia ada ni, harga berpatutan. Siapa nak makan Maggi pun ada ni, panas-panas. Dia ada roti. Ni saya order ni tadi, saya punya favorite ni. Ini pun sedap guys. Tu aja menu. Kita tunggu menu Okay. You order this one kan? Dia makan nasi. Saya cakap dia nak makan nasi, tapi saya pula order mie. Ni dengan doubling. Saya order ni lah. Dah bomo ni kena makan air panas-panas, tak boleh sejuk-sejuk. Dia sediakan ni juga air panas untuk letak sudu. Kalau saya lah portion ni memang banyak guys, 10.5. Sekarang dah bomo tak boleh makan banyak. Okay, sudu. Try. Ni apa tadi? Black pepper chicken. Black pepper chicken. Deh. Ni samosa. Samosa chicken. Crispy. Portion pun okey guys. 1, 2, 3, 4, 5 cukup lah. Order banyak tak habis, tak guna juga. Tengok saya portion ni banyak guys, tak tahu habis ke tidak nanti. How's the taste? Macam mana rasa? Sedap. Dia ada provide timun semua tu. Sedap. Makanan Malaysia memang sedap-sedap. Jom kita dig in. Sebelum tu saya nak minum air panas ya. Rendam sudu. Saya nak minum air panas guys. Jatuh. Ni untuk detox ya. Saya nak cuba ni dulu guys. Nak cuba ni dulu. Panas-panas. Masih panas. Kena ambil tisu untuk pegang dia guys, untuk pegang dia. Panas. Kena makan makanan panas-panas, jangan makan makanan yang sejuk-sejuk. Jom guys. Kalau saya makan mie ni, saya kena potong ni. Tak boleh tarik panjang-panjang. Ni bawang. Ni bawang goreng kan, bawang goreng. Ini doubling. Nak tahu macam mana rupa doubling? Macam ni, saya potong dulu ya. Dia isi ayam. Kalau lunch time finish ni guys. Ini sedap guys. Nak cuba dulu. Ini area Magellan dekat Parkson. Dia orang tak serve pork. Memang selesa duduk sini guys, selesa. Tambah lagi aircon lah. Tak mau panas-panas.
guys, sudah habis licin. Tinggal ni aja. Kita rehat dulu sementara lauk tu masuk dalam perut. Lepas ni kita jalan-jalan di sini guys. Selepas kita pergi breakfast, saya dengan anak saya nak merayau ke mall. Kita cuci-cuci mata saja guys. Dah kenyang, pergi sini jalan-jalan. Kalau kat sini memang lambat keluar guys, sebab banyak pilihan barang-barang yang menarik. Dekat mana? Kaison, Megaland, Miri. Tengok ni. Ni tablecloth. Itu hari saya dah beli beberapa keping. Memang besar ni guys. Ni ada sampel dia. Cantik. Besar ni tablecloth ni. Senang cuci. Ni untuk tablecloth yang besar. Nanti saya tengok dulu. Kat sini bakul-bakul dan juga curtain. Ni curtain banyak guys. Nice. Tengok ni. Ini curtain punya klip aku rasa ni. Dia panggil ni curtain tassel. Okey juga harga dia guys. Saya banyak beli barang kat sini. Sikit-sikit. Ini apa lagi? Ini ada sheer curtain, maksud lapis ya. Kita beli curtain, kemudian lapik kat belakang tu yang inilah. Tengok harga dia okey juga guys. Ni klip. Kalau buka curtain tu boleh ikat dia guys. Cantik. Ini kotak. Ini boleh buat hadiah ni. Portable storage organizer. Kalau kat sini dengan music background, best. Macam mendorong kita nak beli semua ni kan. Ini saya banyak beli tu hari. Ini bakul. Price reasonable lah. Mampu bilik, mampu beli. Tapi janganlah nak angkut semua. Yang ini satu hari saya beli banyak. Kalau kita ada macam both, ini bagus ni. Saya beli warna biru tu hari. Bagus ni. Ini bakul. Ini box. Untuk simpan barang bagus ni. Saya dah beli beberapa untuk letak barang-barang. Yang ini transparent guys. Ini cantik ni. Untuk letak barang-barang kemas. Boleh buat persediaan untuk Christmas ni guys. Okey apa ni? Dia ada kotak sekali. Boleh buat hadiah. Saya tengah survey sekarang. Tak tahu mana satu nak dibeli. Ini besar sikit. Dia macam ni. Ini rak. Besar saiz ni. Saya sekarang tak mau berkapit. Kalau macam ni okey lah. Tidak yang berbulu. Senang cuci.
Yang ini dia tak, ini boleh trap debu. Oh, ya, quid guys, untuk lapis tilam. King size. Ni lapik kaki. Oh, nice. Ini yang berbulu-bulu sikit. Boleh trap dust. Ni bantal-bantal. Saya pun banyak beli. Yang ini boleh buat macam gift. Untuk company event ke apa boleh. Nice. Itu hari pun saya ada beli ni guys. Saya beli 5. Kalau saya travelling, senang letak dalam kereta. Oh, this one nice. Ni filtered sheet set untuk single. Oh, ini untuk anak kucing. Untuk anak kucing tidur guys. Bagus ni. Betul ke saya cakap ni? Untuk kucing, tengok dulu. Ni description dia tak ada. Saya rasa untuk anak kucing. Siapa yang ada kucing rumah ke, bela kucing, ini boleh beli barang-barang untuk dia orang. Saya suka bed ni guys. Saya ada kucing, adik punya yang bagus sangat, selalu tidur dengan saya tu. Nantilah saya plan nak beli apa untuk dia. Ni special juga ni. Untuk dia orang main selit-selit, boleh buka ni guys. Ini lagi bagus guys. Mesti. Oh, ni cantik ni. Berapa satu? 90. Wow. Ni roller. Saya dengan anak saya merayau sini dulu. Banyak. Ini minyak-minyak wangi, diffuser. Oh, this one special. Oh, collection ni guys. Pun boleh buat macam jualan. Ni apa? 4 season. Nah, jangan smell like that, direct to your nose. Kalau orang spa, dia beli ni guys. Letak kat bilik. Dia letak diffuser. Ui. Ini bagus ni. Tapi jangan biar lama-lama. Table lamp. Tu hari saya beli ni banyak guys. Berapa satu sekarang? Okay juga harga dia guys. Ini nice car perfume. Tengok guys, saya suka kalau susunan tak betul, saya tolong susun. Saya cari ni, dah jumpa dah.
Untuk spray jamban ke, bilik mandi ke. Nice smell. Fresh aromatic room spray. Ni bahagian wangi-wangi. Kalau ada spa boleh beli ni. Deko. Ni jam. Kat sini botol-botol. Wow. Sinilah syurga juga guys. Banyak barang sini. Itu hari saya beli untuk cucu saya birthday. Ni cantik guys. Ada warna biru, purple. Ada lukisan kat sana guys. Ini bag. Ini neck shoulder punya pillow. Beli bag untuk budak-budak. Diorang pun ada jual macam botol-botol kosong ni. Tapi ni gelas guys. This one is what? Oh, this is nice. Boleh buat hadiah ni. Pergi shopping sekarang tak provide plastik atau bag, belilah ini. Saya banyak dah.